InsyaAllah kita sambung. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah slot kedua kita ialah berkait dengan tajuk Fik wanita. Fik wanita. Jadi Ustazah guna pakai slide ini. Slot ni dengan slide yang dikeluarkan oleh tabung haji juga yang mana slide ini insya-Allah akan cover juga untuk jemaah umrah sebab dia tak sama saja, lebih kurang insya-Allah sebelum tu insya-Allah mari kita lafaz talbiyah sama-sama lah macam tadi juga. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Tuhan yang tiada sekutu bagi-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan kerajaan adalah kepunyaan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Baik. Ini adalah lafaz talbiyah yang mana yang kita faham tadi, insya-Allah ianya kita baca sebaik sahaja kita berniat di miqat kita lafaz, kalau tak larat sangat dengan mulut, dalam hati pun sentiasa adalah insya-Allah Bismillahirrahmanirrahim. Baik. InsyaAllah tajuk kita sekejap bateri dah habis baik. InsyaAllah tajuk kita hari ini berkait dengan fik wanita. Alhamdulillah kaum bapa, kaum ibu terutamanya ramai. Alhamdulillah kaum bapa pun ada. Alhamdulillah sepatutnya sebenarnya yang lebih aula, lebih wajib tahu sebenarnya ialah kaum bapa. Kaum bapa kerana dialah bapa, dia mungkin jadi datuk juga, dialah abang kepada adik-beradik, kepada isterinya, kepada anak-anak saudaranya, kepada cucunya, cucu perempuannya. Sebenarnya mereka lebih wajib tahulah sebab mereka itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maksudnya dia ini adalah seorang lelaki yang mempertahankan kaum wanita sepatutnya. Andai kata dia tak faham, dia tak tahu juga, dia wajib membenarkan isteri ataupun ahli keluarganya untuk keluar menuntut ilmu. Sebab perkara yang berkait dengan fik wanita ini memang kena faqih, kena tahulah Sebab apa? Sebab bila sebut tentang fik wanita ini, dia akan berkait dengan apa? Dia akan berkait dengan ibadah kita, dengan puasa kita, dengan solat kita, dengan Al-Quran kita, hubungan suami isteri sekalipun. Jadi kalau tak tahu batasnya apa semua, itu yang jadi huru-hara lah. Nauzubillah, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita akan ambil maklum, kita akan tahu berkaitan dengan
Dia bergerak sendiri. Tak boleh bergerak. Oh, ni. Patutlah. Okey, baik. Okey. Topik yang berkait dengan jenis darah dan pengertian. Okey, jenis darah dan pengertian. Yang mana darah kalau berlaku dalam kalangan manusia, kalangan kaum perempuan lah, ya. Okey, lelaki dia tak ada, dia special dia tak ada, tapi perempuan lagi special, ya. Okey, inilah topik-topik ataupun isi kandungan yang akan Ustazah sentuh lah. Kita akan tahulah. Nanti boleh tanya insya-Allah, ya. Sebab masa kita pun tak panjang. Okey. Baik. Kalau sebut tentang darah ini, ya. Darah ini dalam surah Al-Baqarah dan juga surah-surah yang lain dah banyak menyentuh, ya, tentang darah wanita, ya, darah wanita. Sebagaimana surah Al-Baqarah, ya, ayat 22, ya, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anil mahid, ya, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid, ya, wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbuna tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Okey, ini adalah kiranya kita tengok kira punca kuasa lah, ya, yang mana haram, ya, tentang wanita yang didatangi haid, didekati ataupun disetubuhi oleh para suami. Okey. Jadi huraiannya sebenarnya panjanglah kalau nak bincang berkenaan dengan kita kata ayat surah Al-Baqarah ini nanti, ya. Kalau tengok dekat situ dia memang satu darah yang menjijikkan lah, yang boleh kita kata darah kotor lah. Kalau setengah-setengah negeri dipanggil darah kotor, betul tak? Negeri Kelantan lah, saya pernah dengar lah, ya. Okey. Terengganu pun darah kotor, kalau anak perempuan kita yang baru datang haid, darah kotor, antaranya, ya. Jadi dalam keadaan berkenaan, kaum suami dilarang, bersetubuh dengan isteri dalam masa datang darah itu, dan janganlah hampiri mereka sebelum mereka suci. Itu daripada Al-Quran, ya. Bukan daripada kita kata penulis, ya, daripada ulama, ya. Okey, mereka semua adalah bersandarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis juga, ya. Baik. Ini ialah jenis-jenis darah yang ada dalam kalangan wanita. Adapun selain daripada yang kita nyatakan ini, bukanlah kalau telinga berdarah, kaki berdarah, ya, ataupun tempat-tempat lain, itu bukan dalam kategori dan syarat yang kita nak bincang hari ini, iaitu tentang jenis-jenis darah ni ialah haid, istihadah, fasad dan nifas yang berlaku ke atas isteri kita, anak kita, ya. Kena ambil maklumlah. Sebab apa? Sebab bila kita tak faham, tak jelas, kita mungkin jalani hukum yang tak sepatutnya kita jalani. Waktu kita tak perlu bersolat, kita solat. Waktu kita perlu bersolat, kita tinggalkan. Waktu kita tak perlu berpuasa, kita berpuasa. Ini jadinya. Kalau kita tak faham daripada segi jadual ataupun tak faham daripada segi hukum hakam yang terbit ataupun yang keluar daripada permasalahan yang timbullah. Kalau yang tak ada masalah, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Baik. Darah haid ini kita faham memang satu darah yang semula jadilah ke atas kaum wanita kita, yang mana, ya, sama ada dia darah semula jadi cukup, cukup seorang wanita itu sekali sahaja dia datang haid, dia boleh dikatakan seorang yang lazim, seorang yang pernah berhaid. Walaupun dia datang haid masa tu tingkatan 5 sekali, lepas tu tak datang-datang dah lepas tu, dia tetap dikatakan orang yang beradat. Orang yang beradat ataupun orang yang memang ada haid lah, ya. Itu fisiologi ataupun ketetapan yang memang darah tabi'i wanita itu sendiri. Bukan pelik, bukan berantu, bukan buatan orang,
Kalau keluar darah, bukan. Itu memang tabiat semula jadi. Sama ada dia regular, sebulan sekali, 2 bulan sekali ke, 3 bulan sekali ke, setahun sekali ke, baru jenguk. Ataupun tak pernah jenguk. Tak datang sekali, tak pernah datang lah. Sekali saja. Itu pun disebabkan dia buat rawatan. Ada yang jenis macam tu. Tapi tak apalah, semuanya ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang terbaik itu semua adalah hikmah Allah lah. Baik. Darah istihadah pula ialah yang keluar dari rahim wanita bukan pada masa haid. Tengok macam tu macam faham dah kan? Tetapi ada syarat-syarat dia. Okey, baik. Darah nifas pula, ini pun macam faham juga kalau tengok sini. Adalah darah yang keluar daripada rahim wanita setelah kosong rahim daripada janin atau ketulan darah atau ketulan daging bersalin ataupun gugur. Bersalin ataupun gugur. Itu juga dikatakan sebagai itu adalah fenomena kita lah. Darah ada orang dia mungkin tak pernah bersalin, hanya melalui fasa darah haid sahaja. Ramai orang tak pernah mengalami pun istihadah, betul tak? Puan pernah alami tak? Tak pernah. Pernah diuji tak istihadah? Tak pernah. Kalau ada pun, boleh bilang lah. Boleh bilang. Okey. Tapi ada yang faham istihadah itu bla 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 bla, sedangkan dia tak istihadah sebenarnya. Okey. Itu memang ada, banyaklah juga berlaku macam tu. Okey, baik. Isu yang berkaitan haid dekat sini, yang pertama sekali Ustazah nak sentuh daripada segi umur. Ramai juga rakyat kita, bila anak dia keluar haid, sama keluarnya, banyak darahnya, sakit perutnya sama, tapi darjah 1 dah keluar dah. Sebab apa? Dia kata anak dia memang badan dah besar. Datanglah tu haid dia, betul lah tu. Keluar siang malam. Tetapi di hukum Islam, daripada dalam hukum Islam, kalau 7 tahun bukan lagi dalam kategori, kita kata kategori balik ataupun bukan, kita boleh hukumkan sebagai itu adalah haid. Belum lagi. Sebab apa? Sebab istiqra' Imam Syafi'i kita ataupun kajian Imam Syafi'i kita, darah haid anak perempuan adalah bermula 8 tahun, 8 bulan, 21 hari. 8-8-21 mengikut bulan Islam. Mengikut bulan Islam. Kalau bulan bukan Islam, berapa umur dia? 9 tahun. Betul tak? Betul lah yang kita faham sebelum ni. Okey. Darjah 3, 9 tahun. Okey. Kalau dah keluar darah tu memang haid lah. Okey. Adapun maksudnya yang kita ni 8821, maksudnya dia dah dikira sebagai orang yang telah datang haid masa dia darjah berapa? Tahun 2. Tahun 2. Kalau dah sampai macam ni, kalau dah 8 tahun, 8 bulan. Kalau 8 tahun 5 bulan datang juga, datang dah awal, tak. Dia nak 15 hari takriban ataupun lebih kurang. Kalau 8 tahun, 8 bulan, 21 hari. Kalau sebelum 21 hari itu haula ataupun lebih kurang 15 hari. Dia dah datang haid pada masa tu, barulah kita boleh kata dia, okey, awak dah haid, dah kira kata dah cukup umur. Kakak, mana kakak darjah tahun 4 tadi? Ada tak lagi tadi? Kakak belum lagi kan? Belum lagi. Nak awal ke nak lambat? Ya, nak lambat. Takut. Ya, ada kes anak ialah besar-besar macam ni, tapi kalau dia dah datang pada waktu sekarang ni, dia dah balik. Dia dah darjah 4 kan? Dia dah darjah 4, maksudnya umur dia dah 10 tahun. Kalau ikutkan, kalau katakan dia datang awal 8 tahun, 8 bulan, 10 hari, 21 hari dia datang kira balik juga. Sebab ada kes ya, apa nama ni? Ada satu keluarga tu ya,
Jadi mak ayahnya pergi kerja. Jadi tinggal anak-anak lelaki, anak perempuan dekat rumah aja masa tu. Jadi kebetulannya si kakak yang baru nak period ni, ada keluar darah lah kiranya. Dah keluar darah. Tapi dah cukup umur lah. Dah cukup umur. Dah tahun 5 dah cukup umur dah. Okey, bila keluar darah, jadi adik-beradik dia call mak, kata tu ada nyamuk Aedes. Gigit. Ada nyamuk Aedes, gigit kakak. Apa semua kan. Nyamuk Aedes takkan sampai berdarah macam tu apa semua. Okey, maknya pun balik. Balik rupanya anaknya dah period. Okey, tenang-tenang. Okey, duduk kat sini kakak. Okey, nak cerita. Kakak ni dah balik ni. Okey, kita kena bagi tahulah. Okey, dah kena pakai macam ni. Solat tak boleh tinggal, puasa tak boleh tinggal. Dosa pahala kakak dah kena tanggung sendiri dah ni. Setakat mana yang kakak mampu. Maksudnya kita pun tahu dia kecil macam tu kan. Dah halus, rasa macam tak layak, dia kesian dah pula. Tapi nak buat macam mana? Memang kita takpan dia dah sampai masanya sampai pada masa tu. Ya? Kalau masa perempuan dulu tahun berapa? Tingkatan berapa datang? Tingkatan 3. Tingkatan 2. Saya pun tingkatan 2 juga dulu. Tengah apa sama. Nangis datang masa tu, menangis. Sebab apa menangis? Ingat ke dosa? Takutnya ya Allah ya Tuhan, masa tu kan luruh benda lagi kan. Jadi takut tanggung sendiri dosa. Takutnya tak tutup aurat, solat tak cukup, solat betul ke tidak. InsyaAllah pada masa itu Allah melihat kemampuan kita pada masa itu bersolatnya macam mana. Wajib-wajiblah kita buat apa semua kan. Jadi anak-anak kita kena ingat, ya, cucu kita ke anak beranak kita 8 tahun 8 bulan 21 hari Masihi ataupun Syamsiyah. Jadi sebelum umur 9 tahun, okey, Qamariyah takriban dikira istihadah ataupun darah penyakit, ya, darah penyakit yang mana darah berkenaan ada juga setengah ulama panggil sebagai darah fasad. Darah fasad kalau sebut dalam negeri kenegerian sesebuah tempat itu, darah fasad ni fasadun, fasad maksudnya rosak, darah tak jadilah, darah tak jadi. Okey, baik. Okey, baik. Kalaulah takriban dalam masa kurang 16 hari, macam Ustazah kata lebih kurang 15 hari begitu, sudah kita dah boleh ambil, dah dikira haid. Tapi kalau kurang-kurang lagi, maksudnya tak sampai pun bukan dalam lingkungan 15 hari ataupun 16 hari itu ni, okey, tak sampai, maksudnya dia mungkin 8 tahun, 8 bulan, bukan 8 tahun, 7 bulan, 20 berapa hari, contoh 20 hari je. Okey, tak lagi. Kena cukupkan juga sampailah tempoh yang dikatakan ini. Okey, baik. Dan satu lagi, okey, topik ini penting. Yang ini kena pegang formula ni, ya. Okey, puan-puan semua, anak-anak yang ada dalam ni pegang, ya. Ayah kena pegang. Okey, minimum sehari semalam, ya, haid itu datang, dikatakan seorang itu berhaid. Okey, dikatakan ada haid apabila turun darah, sikit pun tak apa. Bukan macam sebotol air mineral tu, bukan, ya. Sikit. Tetapi di dalam farasnya itu sentiasa ada lah. Kalau jolok tu memang ada, ya. Kalau jolok memang ada. Sama ada dia melekit belengah ke apa ke, ataupun dia memang berterusan ada. Sama ada dia datang 24 jam sehari semalam. Okey, sehari semalam, katakan hari ini pukul 12 sampai pukul 12 malam, baru 12 jam, sampai 12 setengah hari besok 24 jam. Okey, istimrar, berlangsung straight je datang. Okey, maka itu adalah haid. Ataupun satu lagi, ataupun formula satu lagi. Kalau bukan bukan 24 jam sehari semalam, tetapi dia ada sikit, selang sehari pun tak apalah, selang sehari apa semua, tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Mulai hari ini, contohnya berapa hari bulan hari ini, puan? 24. Okey, 24.
24 nak sampai kepada 15 hari, berapa hari bulan pula? Bulan 2, nak masuk bulan 2. 24, 6 hari, lepas tu 10 hari bulan. Contohnya lah kan, 10 hari bulan 2 ni, 15 hari. Sikit, baru cukup 24 jam. Pun keseluruhannya semuanya adalah haid. Boleh follow tak lagi? Adalah haid. Habis tu macam mana saya dah solat, saya ingatkan dah tak ada, tapi ada lagi apa semua. Saya dah solat apa semua. Itulah yang kena dengar belajar. Jadi kalau ikut hukumnya, di sisi Imam Syafi'i, yang kita solat itu tidak, maksudnya tidak sah lah. Yang kita puasa itu juga tidak sah. Okey. So macam mana? Jadi bila kira-kira banyaknya nak kena ganti, banyaknya nak kena puasa, banyaknya nak kena solat semula, tak apalah, anggap itu cara kita untuk takarrub dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Tak apalah, itu bab lain. Itu bab lain. Kita buat setakat mana yang kita mampu. Okey, baik. Itu satu hari satu malam ataupun 24 jam dalam tempoh 15 hari untuk kita katakan dia haid. Walaupun seorang wanita kita ni lah, wanita yang di Malaysia ni lah, ya, walaupun dia dalam keadaan dia sihat macam ni, ataupun dalam keadaan dia mengandung. Kalau mengandung, kalau dah datang 24 jam sehari semalam, maksudnya cukup syarat-syarat dia yang lain, walaupun mengandung, itu juga tetap dikatakan darah haid. Dia beza dengan mazhab lain. Itu bukan mazhab kita. Yang ada kata wanita yang mengandung, wanita yang hamil, itu adalah darah istihadah. Ya, kita akan kata kita ini darah istihadah kalau tengah hamil. Sekiranya tak cukup 24 jam. Sekiranya tak cukup 24 jam. Okey? Baik. Lagi tempoh sekurang-kurang haid, sehari semalam ataupun 24 jam, sama ada keluarnya terus-menerus atau terputus-putus dalam 15 hari 15 malam. Contoh, dia datang 3 hari direct ada. Lepas tu 3 hari dia nakak, dia senyap je. Jolok dalam pun tak ada. Luar bersih. Itu kita panggil nakak. Kalau dalam bersih, luar pun bersih, kita panggil apa? Kita panggil nakak. Pernah dengar tak yang orang duk sebut fatrah nakak? Inilah dia. Okey, kalau fatrah, ya, fatrah wanita yang mana dalam waktu itu di luar dia bersih tetapi di dalam dia masih ada darah. Itu fatrah. Okey, fatrah nakak. Nakak pula ialah bila dalam itu bersih, luar pun bersih, kering semua sekali, nakak. Sebab apa kita bercakap benda ni? Sebabnya nanti dekat Mekah sana ada hukum yang kita nak guna pakai. Ada hukum yang kita nak guna pakai. Itu penting, kena belajar, kena tahu ilmu, ya, yang berkait supaya kita faham. Oh, masa mana kalau aku ke kuning-kuningan ni, apakah aku ni boleh bertawaf? Kalau aku banyak sangat darah ni, apa pilihan yang aku ada? Sebab kita pergi ni, umrah ni sekejap sangat. Betul tak? Bukan lama. Kalau haji tak apa. Ya? Kalau haji tak apa. Kalau haji, range masa yang tabung haji bagi tu at least 40 hari. Tak pun 39 hari. Kecuali memang dia ambil package nak ambil yang 20 hari punya. Ya? Biasanya VVIP lah kot. Ada waktu-waktu yang dia nak ambil, waktu yang sikit sangat kan. Okey, masa panjang dekat sana, okey, tak perlu niat bersyarat. Jangan sekali-kali niat bersyarat. Sebenarnya umrah pun sama. Umrah pun kita tak nasihatkan untuk niat bersyarat. Ya? Buat macam biasa saja. Niat biasa saja. Supaya kita dapat juga umrah. Paling-paling tak, maksudnya kita keluar daripada khilaf. Kita keluar daripada khilaf, maksudnya, ialah, maksud paling-paling tidak pun, dia ada cara dia. Ada cara juga nak buat umrah tu. Walaupun kita dalam keadaan kita berhaid pada masa itu. Tak apa, nanti insya-Allah akan disentuh lepas ni, ya. Okey. Baik, lagi apa dia? Kita tengok dekat sini.
tempoh haid, darah terputus dan dicampur-campur dalam tempoh jumlah haid 15 hari 15 malam atau tempoh kebiasaan haid cukup 24 jam. Okey, kita tengok nombor 1 hari pertama 1 jam, hari kedua 1 jam, hari ketiga 5 jam. Okey, hari keempat dia bersih ataupun naqah. Hari kelima 3 jam. 3 jam. Dia 3 jam macam ni, nak kata macam mana 3 jam Mungkin dia terus menerus. Mungkin kalau dia jolok je dalam tu, ada je straight. Daripada pagi sampai ke malam mungkin ada. Terutama sekali anak-anak muda lah. Biasanya kalau orang yang dah nak pre-menopause, tak menopause lagi, dah pre-menopause, biasanya banyak kosong lah. Kadang-kadang awal ada, tengah tak ada, lepas tu ujung balik ada. Okey. Lepas tu, okey, dia ada lagi, ada yang tak ada. Hari ke-12 tak ada. Hari ke-14 tak ada. Okey, hari ke-14 tak ada. Lepas tu stop, dia berhenti dekat apa nama ni? Hari ke-15. Sekiranya berlaku naqah, tiada darah di luar dan di dalam, wanita tersebut wajib solat. Ya, wanita tersebut wajib mandi sekiranya darah sudah mencukupi, sekiranya darah sudah mencukupi 24 jam. Jadi maksudnya kat sini, okey. Baik. Contohnya, dia kata wanita ni wajib solat, boleh tengok tak hari keempat tu. Okey. Kita berhenti dah 5 jam. Daripada 5 jam ni, okey, nak sampai kepada ni, kita tengok dia berhenti, dia kosong, luar dalam dia kosong. Sebenarnya pada waktu ni dia dah wajib solat. Andai katalah, okey, andai kata dia ni, okey, 5 jam, okey, 1 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam. 7 jam baru kan? 7 jam datang, okey, dia tak tahu lagi akan datang ke tidak pada hari yang seterusnya tu. Okey, tengok kosong. Kosong je, kering je. Okey, dia kena solat sebenarnya. Kena solat. Tetapi andai kata datang balik hari kelima, hari ke-6, hari 7, 8, 9, berhenti sampai ke hari ke-11, okey, tak apalah, dia datang tak solat, ya. Okey, tak solat. Sebenarnya hari keempat yang kita tak solat itu, hari keempat yang kita tak solat tadi, kan, betul tak? Sehari tu kan? Okey, tapi dia datang balik hari ke-5 sampai ke hari ke-11 tu. Okey, dia datang balik hari ke-5 sampai ke hari ke-11 tu, itu adalah keseluruhannya masih lagi haid. Boleh faham tak? Dah apa cerita yang solat tadi, yang Ustazah suruh solat hari keempat tadi? Jadi kalau ikut hukumnya memang tak sah sebenarnya. Tapi ada pendapat yang mengatakan dia dikira sebagai zikir, ada juga yang kata macam tu, ya. Sebab memang kaul ulama mengatakan kalau keseluruhannya itu adalah haid dikira. Tetapi kalau tengah-tengah tu, kalau nak datang yang kelima ni, kita tak tahu lagi. Datang ke tak hari kelima ni? Datang ke tak hari ke-6? Kita tak tahu lagi. Ya? Bila dah berhenti kat tengah tu, kita boleh solat. Itu yang sebabnya bila puan datang ke Mekah, pergi ke Mekah, pada naqah inilah kita kena cepat-cepat, kalau dah cukup 24 jam, cepat-cepat mandi wajib. Cepat-cepat mandi wajib, pergi tunaikan tawaf bagi mereka yang ada haid tadi. Boleh nampak tak? Okey, begitu juga dengan hari yang ke-12. Okey, sebelum tu ada haid apa semua, tapi hari ke-12 ni, contohlah sampai ke Mekah hari ke-12 ni, sampai ke Mekah hari ke-11. Lepas tu tunggu, masa tu sampai dah hari ke-11, bila ada naqah ni, tak perlu tunggu 24 jam. Ya, tak perlu tunggu 24 jam. Sebelum ni tanya, kena tunggu tak 24 jam dulu tu? Tak payah tunggu. Kalau naqah je, terus. Ya, dah cukup 24 jam. Contohlah sebelum tu 24 jam dah cukup dah, darah datang apa semua. Cepat-cepat kita mandi wajib. Ya, cepat-cepat mandi wajib. Okey, terus pergi tawaf. Okey, hari ketiga. Tapi dia datang pula hari ke-13. Baru je selesai tawaf tadi. Petang tadi selesai. Lepas tu malam datang balik. Okey, selesai tawaf tu kita buat sa'i kan. Mungkin aktif sangat kita turun ke sana kemari apa semua, berjalan balik ke hotel jauh lagi kan. Contohlah begitu. Lepas tu datang balik.
datang balik tak apalah. Kita dah cukup syarat untuk kita bertawaf pada waktu kita nakak tadi. Okey? Okey. Baik, berhenti kat situ. 15. Ini paling panjang ni, bagi mereka yang ada haid. Okey, baik. Perbezaan antara fatrah dan nakak. Tadi saya dah sebut, fatrah darah tidak kelihatan di luar, ya. Tetapi sekiranya dimasukkan kapas, masih kelihatan kesan darah, ia dikira haid tanpa khilaf. Tak payah gaduh-gaduh lah antara ulama pun, ya. Okey, tak payah gaduh-gaduh. Memang sah dia itu memang haid. Walaupun bersih kat luar. Okey? Nakak pula darah tak ada di luar dan darah juga tak ada di dalam. Tetapi ada dua pandangan. Mungkin dia ada dua pandangan. Satu yang kata suci dan satu lagi yang kata tak suci. Yang kata suci sebab apa? Dua pandangan inilah yang diraikan untuk kita guna pakai bila ada kes kat sana. Bukan saya saja belajar ni. Ini adalah untuk kita tahu keadaan mana yang kita perlu solat dan keadaan mana yang kita tak boleh bersolat. Okey? Baik. Kita tengok lagi kat sini. Okey, masa suci dalam tempoh haid. Masa suci dalam tempoh haid ataupun nakak. Ada dua pandangan. Dah sebut tadi, dah kata ada satu yang tak suci, satu yang suci. Okey, dihuraikan kat sini. Okey, dua pandangan apabila darah keluar kembali setelah berlaku nakak. Dia keluar balik darah tu, dah lah nakak sebelum tapi dia keluar. Qaul Sahbi, dia kata hari darah keluar dan berhenti dalam tempoh haid semuanya dikira haid. Itu yang saya sebut tadi. Walaupun kita ada kosong kan. Okey, nampak tak kosong? Hari yang keluar darah haid, okey, walaupun ada nakak, mengikut qaul Sahbi tadi, semuanya dikira haid. Ni nombor 4 pun dikira haid juga ni. Ya? Hari yang ke-12 ni pun dikira haid. Kalau sampai ke sinilah, hari ke-14 pun dikira haid. Sekiranya dia haid dia sampai 15 tu lah. Okey, baik. Kita pergi lagi ke depan lagi. Okey? Dan menurut qaul laqti, ya, ataupun talfiq, hari atau masa tak keluar darah nakak, iaitu nakak, maka dikira suci. Okey, dikira suci. Baik. Tengok tak table dia kat depan tu, okey? Dia punya kotak tu darah nakak. Okey, darah nakak kat mana? Okey, darah nakak, okey, dikira sebagai nakak, dikira sebagai ada darah, okey? Darah, fatrah, okey, darah, okey, nakak, darah nakak. Jadi keseluruhannya hujung, okey, keseluruhannya maksudnya darah-darah ada semua. Okey, dia nakak ini qaul Sahbi. Qaul Sahbi semua ni dikata semuanya haid. Kalau qaul Sahbi yang atas tu walaupun ada kosong, tapi menurut satu lagi qaul, okey, tapi dikira suci. Dikira suci. Okey, yang ke-7, yang ke-9 itu. Okey. Apa poin kat sini? Poin kat sini ada dua pendapat. Ada yang kata suci, ada yang kata tak suci. Apa gunanya nak bagi tahu kat kita macam ni? Gunanya dekat sana lah nanti. Kalaulah pada masa tak suci tu tadi, kita kata dalam nakak tu tadi, maka kita boleh segera untuk menunaikan tawaf. Ini bagi orang yang ada haid lah. Orang yang tak ada haid tak ada masalah lah, tak ada terlibat lah. Okey, cuba baca muzakarah haji. Ini penting ni sebab kita ambil slide yang terkini. Daripada tabung haji berkaitan hukum hakam. Kalau orang yang pergi haji tahun-tahun lama, yang pergi umrah tahun-tahun yang dulu, okey, sebelum 2-3 tahun yang lalu, dia tak sama. Dia tak sama dengan muzakarah. Muzakarah ni siapa? Muzakarah haji ini ialah jawatan kuasa. Dalam jawatan kuasa haji dia ada tim
tim yang bersepakat, yang mengeluarkan masalah, yang membincangkan, akhirnya menjadi satu resolusi yang dimuzakarahkan, dan akhirnya pula ada satu ketetapan yang boleh kita rakyat Malaysia ni guna pakai kat sana. Bukan suka-suka hati nak guna, tetapi dibenarkan, diharuskan berdasarkan keadaan masyaqqah ataupun kesusahan kita kat sana. Naqah adalah suci yang berlaku dalam tempoh haid, dan ia boleh berlaku sama ada secara tabi'i atau dengan memakan ubat. Okey, tak apa, nanti saya terangkan. Tawaf yang dilakukan semasa naqah adalah sah. Wanita yang dalam keadaan naqah, dia boleh terus melakukan tawaf tanpa perlu menunggu sehingga saat akhir sebelum ke Arafah atau ke Madinah. Arafah itu untuk kes yang buat haji ni ke Madinah, mungkin kita dah nak balik ke Madinah dah daripada duduk Mekah tadi, atau pulang ke tanah air, ataupun memang dah selesai dah pergi Madinah sebelum tu lagi, mungkin nak balik Malaysia pula, dengan syarat ketujuh pusingan tawaf dilakukan dalam keadaan yakin suci. Selepas tu dia datang balik, tak ada kisah, tak apa. Okey, maksud haid, dan ia boleh berlaku sama ada secara tabi'i atau dengan memakan ubat, ialah macam ni. Okey, tanpa dimakan ubat pun, dia tak makan ubat apa-apa pun, tapi naqah tu boleh terjadi terhenti. Mungkin disebabkan doa ke, cara pemakanan dia, wallahu a'lam, macam-macam lah dia boleh menyumbang kepada faraj seseorang wanita itu bersih luar dan dalam. Tetapi kalau dia makan ubat baru berhenti, kena faham kena faham ubat ubat yang dimakan, ubat hormon yang dimakan oleh wanita, dia ada dua jenis. Satu, ubat untuk mengatur semula kitaran haid, betul tak? Okey, dia nak atur kitaran haid itu semula, biasanya kena makan at least 3 bulan lebih awal. Dia nak makan 3 bulan lebih awal. Bila dia atur semula kitaran haid, mungkin dia diatur balik, kita nak turun darah tu waktu mana. Contohnya sebelum ini 1 hari bulan, tak nak dah 1 hari bulan. Nak pergi 25 hari bulan pula, contoh begitulah. Okey, dia kena, itu satu pil. Dia boleh juga terhenti kerana makan pil. Itu saya nak bagi tahu, ada 2 jenis pil. Satu lagi pil hormon yang lain ialah pil penahan haid ataupun pil stop darah. Mungkin berguna untuk pakai masa pergi umrah ni lah. Siapa yang makan pil? Ada yang makan pil ke nak pergi umrah ni? Okey, puan nak atur semula kitaran haid ke, ataupun nak tahan darah je? Kalau nak tahan darah, dah makan pil dah ni, tak perlu makan sekarang. Kalau pil penahan haid, bila kita dah sampai sana, contohnya darah kita itu drag, tak berhenti. Dia tak berhenti secara tabi'i. Dia nak turun juga, nak nampak juga, nak muncul juga. Bila tengok jolok dalam, ada lagi kuning. Sebab nanti kita kena tahu bahawa terdapat 5 jenis darah. Bukan semestinya darah itu warna merah pekat macam tu je semua darah. Darah itu kalau dah masuk dalam lingkungan zon yang tak lepas lagi sebagai suci, maka itu masih lagi darah haid walaupun warna kuning. Ada warna merah pekat, ada warna coklat pekat, ada warna macam darah ikan merah yang cair itu, ada yang warna kekuning-kuningan, ada yang warna macam warna kita panggil nanah, semua tu kan. Itu kalau berada dalam lingkungan haid, maka keseluruhannya juga haid. Walaupun sebab dia tak bersih lagi kan. Okey, yang itu satu. Jadi maksudnya kalaulah dia makan penahan haid untuk berhenti seketika, okey, bila berhenti je terus pergi tawaf. Di celah-celah waktu tu, contohnya 3 hari, kita duduk dekat Mekah sekejap je, betul tak? 5 ke 6 hari macam tu je lah kan, bila duduk. Tapi hari ketiga tu, okey, kerana kita dah bawa period kita daripada awal, masa naik flight lagi dah ada period, okey. Jadi hari ketiga tu, contohlah duduk di Mekah, dia tak berhenti lagi. Tapi kalau ada naqah hari ketiga ataupun hari keempat, cepat-cepat mandi wajib. Buat tawaf segera.
Itu satu pilihan yang ada. Satu lagi pilihan yang ada, kalau period isteri kita ni ataupun anak perempuan kita ni, dia sampai mungkin dia dah di hujung-hujung. Ya, mungkin dah hujung-hujung, tapi drag datang lagi. Hari pertama duduk kat Mekah, ada lagi kedua, ada lagi ketiga, ada lagi. Tiba-tiba dah hari hujung. Bila hari hujung, dia ada kekuning-kuningan. Kekuning-kuningan, oleh kerana dia hanya boleh pakai, kita boleh pakai untuk segera bertawaf bila kita memang nak segera balik ke Malaysia ataupun sebab segera nak balik ke Madinah. Okey, yang kuning-kuning tu boleh pakai dah bila dah dekat last minute dah. Itu boleh pakai untuk kita laksanakan tawaf, ya. Kalau dia datang balik lepas tu itu dah tak ada kaitan dah tu. Kalau datang balik kita stop lah solat kita apa semua. Yang penting tawaf, ya. Okey. Lagi, okey, ini muzakarah haji 1445 Hijrah. Kita ni nak pergi haji ni tahun ni 1447. Betul tak? 1447. 1446 tahun lepas, ya. 1445 baru 2 tahun 3 tahun yang lepas muzakarah haji ni. Okey. Jadi apa cerita sebelum ni? Ustazah cikgu kan dia nak cerita sikit, dia susun galuh tu. Apa cerita sebelum 3 tahun yang lalu? Jadi sebelum 3 tahun yang lalu kena tunggu sampai suci. Tak ada nakok-nakok ni. Ya, kita tak ambil pun mazhab lain ni. Tapi oleh kerana memberi kelonggaran, memberi rukhsah kepada jemaah perempuan kita, wanita kita, maka kita boleh bertaklid kepada mazhab yang satu lagi yang memberi keharusan kepada wanita untuk menyelesaikan tawaf dia dalam waktu suci ataupun waktu nakak. Kerana apa? Kerana dia menganggap waktu nakak itu memang suci. Sebagaimana kita dah sebut dah tadi, kaul yang mengatakan kaul sahbi tadi tu. Okey, baik. Okey. Warna darah haid. Okey, ini kena kenal. Warna darah haid majoriti semua warna yang tersebut yang dikeluar dalam tempoh maksimum haid dikira haid. Apa dia tempoh maksimum haid? Iaitu 15 hari, 15 malam. Kalau hari ini datang haid pukul 12 tengah hari, maka pukul 12 tengah hari, hari yang ke-16. Betul tak? Untuk cukup 15 hari, 15 malam atas border tu. Maksudnya cukup. Kalau lebih tu, dah masuk hari ke-16. Apabila masuk saja hari ke-16, ada darah lagi, itu bukan darah haid dah. Oh, aku istihadah rupanya. Dah kena, dah selamat berkenalan lah dengan istihadah. Kalau sampai darah dia drag, dah masuk hari yang ke-16, selamat berkenalan. Mungkin sekali saja dia lalui pengalaman itu, mungkin berkali-kali. Apabila dikata istihadah, maka kita kena go back ke belakang. Bukan go back ke belakang dia pergi apa semua. Kita tengok balik history. Kalau bolehlah ustazah nak tetapkan, semua wanita ini tolong catat, tolong tanda period kita. Tanda period kita satu persatu. Mari pukul berapa, berhenti pukul berapa, waktu mana aku tinggal waktu solat, darah dia bersifat macam mana, hitam pekat ke apa ke, berapa hari pula dia nakak dekat tengah-tengah ni, berapa hari pula. Okey, dia berhenti pula berapa hari walaupun kita regular. Sebab apa? Sebab bila dah sampai di Mekah sana, biasanya ramai yang kena uji walaupun dia kata aku menopause, dah banyak tahun dah tak datang period, tapi dekat sana melambat je datang balik. Datang balik boleh beranak balik lah kot. Kalau ada balik tu maknanya masih subur lagi tu, aduh lah. Dah 5 tahun dah tak datang. Ini memang ada satu bilik dengan ustazah macam ada, memang betul. Situasi yang benar, bukan cerita reka-reka tak. Memang ramai. Dan ada tu dia dia dah menopause berapa tahun, dan memang saya tengok dia pun, badan tu pun memang nampak macam orang tua lah, macam orang tua lah. Umur 58 rasanya, tak silapnya masa tu. Dah nampak uzur dah. Tapi dekat sana apabila sampai tempoh dia datang,
cukup 24 jam sehari semalam. Cukup 24 jam sehari semalam ataupun 24 jam 15 hari 15 malam, maka wanita itu memang haid dia. Itu haid dia. Kalau dia datang sikit je, tak haid lagi. Tak ada haid lagi. Mungkin itu boleh dianggap sebagai istihadah ataupun kita kata darah yang itu. Apa dia puan? Apa dia? Dia dah menopause, datang balik. Tapi masakah dia nak berkira time sampai yang 12 hari? Datang balik? Datang balik. Adakah dia kira seperti macam orang mandi biasa ni? Okey, kalau pergi umrah. Baik, kalau pergi umrah dalam duduk di Mekah berapa hari je? 7 hari je. 7 hari je kan. Duduk di Mekah 7 hari je. Jadi, kalau tak cukup lagi 15 hari 15 malam tapi masih ada, anggaplah sebagai istihadah. Ya? Sebab nanti cukup masa nak pergi ke Madinah pula ataupun nak kena balik Malaysia. Kan? Tapi sebenarnya balik Malaysia baru cukup 15 hari. Contohlah kan. Baru cukup 15 hari. Maka keseluruhannya itu adalah haid. Tapi ibadah dia tetap diterima oleh Allah untuk waktu kita tawaf tu tadi. Ya, boleh. Ya. Okey, baik. Okey, itu warna-warna darah. Okey, warna darah. Okey, tadi. Okey, sorry. Dalil para wanita yang menghantar bekas bisi kapas kepada Aisyah radhiyallahu ya. Okey, la ta'jalna. Ya, la ta'jalna hatta taraina al-qassata al-bayda. Maksudnya janganlah kamu cepat-cepat sangat. Ya, cepat-cepat sangat. Ada sebab zaman Sayyidatina Aisyah itu ya, dia cepat sangat nak bersih ni. Terutama masa bulan puasa. Kan? Cepat sangat. Tapi ya, Sayyidatina Aisyah pesan janganlah la ta'jalna, janganlah kamu tergesa-gesa sangat. Sebab pada zaman tu sampai suruh lampu kat bawah tu. Ada ke tak ni? Sampai macam tu. Tapi itu tak dianjurkan. Jangan sampai macam tu, ya. Okey, dia sebenarnya nak dikatakan wanita itu betul-betul suci apabila dia punya faraj tu, dia mengeluarkan lendir seperti al-qassat al-bayda. Maksudnya seperti gandum yang putih seluih tu. Nak kenal macam itulah. Kalau selagi mana bercampur dengan hitam, merah, coklat, kuning ataupun aswad tu keruh, akdar ya, ataupun macam mainanah itu, jadi semuanya itu adalah darah haid lagi. Dalam tempoh 15 hari 15 malam. Ya? Okey. Okey, baik. Seterusnya lagi, darah haid ni berwarna kuning dan keruh. Okey, sekiranya keluar selepas tempoh kebiasaan haid sehingga maksimum haid 15 hari, ulama ada khilaf. Maksudnya keluar lagi dalam tempoh haid. Okey, dia keluar lagi dalam tempoh haid. Okey, tempoh haid dia, kebiasaan haid dia contohnya 7 hari. Ya, contohnya 7 hari je. Tapi bulan ni entah apa dia makan beberapa hari yang lepas, mungkin nasi arak banyak sangat, daging unta dan sebagainya lagi. Jadi banyak makan, jadi panas badan dia, jadi darah mengalir, darah memang aktif, ya. Jadi keluar lagi darah. Jadi menurut jumhur ashab Syafi'i lagi, ini dalam kalangan Syafi'i juga, dia kata itu adalah haid lagi, ya, haid lagi. Okey, cecair kuning dan keruh tidak dikira haid kerana ianya bukan darah. Tapi setengah pendapat yang lain pula daripada Abu Sa'id, Abu Abbas, ya. Dia kata daripada Abu Abbas, Abu Hamid, Imam Al-Haramain dan beberapa orang bla ni, dia kata kunna la na'uddu sufrah, ya, wal qudrah ba'da tuhur syai'an. Maksudnya aku tak kata pun selepas dia tak menganggap pun warna kuning dan keruh itu selepas suci itu sesuatu pun, iaitu darah haid. Bermaksud itu adalah suci. Itu adalah suci. Okey, berdarah haid berwarna kuning dan keruh. Ada yang kata bukan darah, ada yang kata tetap dikira sebagai haid. Dia dua ni, dua kaul ni, ya. Okey, baik. Kita tengok kat sini. Ini penting. Kalau dalam buku kursus haji, ya ke, haji ajar, daripada semua topik lah yang ada tebal tu kan. Okey, kalau benda-benda yang ada tulis resolusi muzakarah haji,
inilah yang jemaah haji lelaki dan juga wanita guna pakai bila sampai kat sana. Sebab dia adalah resolusi muzakarah haji yang latest. Bila dah pakai, once dah pakai, walaupun dah lama, dia akan terus istimrar ataupun berterusan pakai. Yang baru pula, yang baru timbul, contohnya daimul hadas, orang yang sentiasa berhadas, contohnya kes nakak tadi yang baru timbul. Kalau kita ni tak ikuti, tak datang kelas, tak faham, tak ikuti kursus, dia tak tahu. Mulalah sampai sana dia buat hukum dia sendiri. Sedangkan dalam Islam ada rukhsah dia. Ada kita kata kelonggaran yang diberi berdasarkan masyaqqah di sana. Masyaqqah ni maksudnya susah, payah, masa, keadaan yang makin ramai jemaah dekat sana tu tak boleh nak bawa bincang. Memang ramailah. Bukan nak kata kita pergi malam sikit, mungkin kurang sikit. Betul, memang kurang sikit. Tetapi kalau dah sampai menserbu apa semua itu biasa. Walaupun pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Okey. Resolusi muzakarah haji yang ke-22 pada tahun 1427 Hijrah, lebih kurang 20 tahun lebih yang lampau dah. Dia kata apa? Disarankan kepada jemaah haji wanita yang menghadapi masalah seperti tidak dapat melakukan tawaf rukun kerana terpaksa pulang ke Malaysia atau bertolak ke Madinah dan tiada pilihan, maka haruslah dia berpegang kepada pendapat yang mengatakan kuning dan keruh yang keluar selepas hari kebiasaan haid yang telah diselangi dengan suci itu tidak dikira haid. Kat Malaysia jangan guna, tak boleh guna. Kat Malaysia kita kena kita kena tunggu sampai habis darah tu hilang, walaupun kuning. Tapi dekat sana atas masyaqqah tertentu, kita nak balik dah Malaysia ni 2 hari lagi, sehari lagi nak balik dah karang ni. Nak balik ke Malaysia ataupun dah nak bergerak ke Madinah. Nak bergerak Madinah tu kita buat apa? Kita berziarah je kan. Kalau nak balik Malaysia, dia dah pergi dah dua-dua, Madinah dengan Mekah. Dia dah nak balik dah, nak keluar daripada Mekah dah. Jadi masa yang ada pada masa tu dia ni kekuning-kuningan. Kuning je lagi ni. Sebelum ni dah suci dah, tapi datang balik. Tapi kalau sebenarnya pada situasi sebenar, situasi sebelum resolusi muzakarah haji ni, dulu tu, 20 tahun yang lalu tu, kita kena tunggu. Kalau orang dulu tak pergi kursus, lepas tu tiba-tiba dia ni pun tak pergi kursus juga, mungkin dia akan pakai yang hukum lama. Nanti dia bergaduh lah, tak boleh itu apa semua. Dia tak pergi kursus. Baik. Jadi dia kata yang kuning dan keruh yang keluar selepas hari kebiasaan haid yang telah diselangi dengan suci tidak dikira haid. Boleh masa tu. Lagi satu ilmu, ingat ya. Kuning dan keruh hanya terpakai kepada jemaah haji wanita yang nak tinggal Mekah dalam waktu terdekat sahaja. Jangan bertukar. Jangan awal-awal lagi dah nak guna dah. Tak balik lagi. Kuning je ni. Tak bolehlah guna. Kecuali nakak saja. Kecuali memang dia bersih, dia berhenti sekejap je sehari. Bukan sehari, tak perlu tunggu 24 jam. Dia nakak pada masa tu je. Pukul 3, pukul 4 dia nakak. Ada peluang ni nak pergi terus buat ni. Mungkin pukul 5 nanti datang balik. Mungkin. Memang datang betul lah pukul 5. Dia pergi cepat-cepat, dia dah tahu dah PA tubuh badan dia ni memang nakak ada. Sejam, 2 jam memang ada. Cepat-cepat dia mandi wajib. Lepas tu dia pun pergi tawaf. Habis 7 pusingan, kalau boleh jangan tangguh lah. Aku nak tawaf 3 pusingan je ni. Ustaz kata boleh 3 je ni. Janganlah kalau kita dah uzur macam tu, cepat-cepatlah kita habiskan. Takut nanti datang balik tak dapatlah pula. Kita habiskan 7 pusingan. Andai kata macam panas-panas je keluar ni, baru je 7 pusingan habis. Khalas. Yang 7 pusingan tadi, alhamdulillah dapat. Sa'i tak apa. Tapi jangan mengotorkan lantai masjid. Berdosa pula, itu hukum lain dah pula. Mentang-mentang lah kata sa'i boleh tak ada air solat, boleh dalam keadaan haid.
bercerai sekali, jatuh kat bawah, lalu kok betis apa semua, lepas tu melekat sekali. Orang kata ingatkan darah kena tolak orang kena wheelchair tu biasalah kat sana kan. Tak tahulah mana satu wheelchair ke darah wanita ke, wallahu alam. Janganlah kita tergolong dalam golongan itulah. Okey, baik. Tidak terpakai jika waktu berada di Mekah masih panjang dan tempoh sempat lagi nak tunggu tempoh suci. Okey, dia kata, aku nak guna dah. Tak boleh lah macam tu. Awal-awal sangat. Ya? Okey. Jadi macam mana kita nak tentukan telah suci daripada haid? Macam mana kita nak sucikan? Tadi Ustazah dah sebut dah. Kena qassatal bayda. Maksudnya keluar benda seketul putih dan tak bercampur dengan 5 benda tadi. 5 warna tadi. Yang satu dia kata jufuf, kering darah. Ya, kering darah. Maksudnya masuk je, jolok je ke dalam tu lebih kurang seruas jari. Sebatang jari macam mana? Seruas macam mana? Seruas ni je lah. Ya? Seruas ni ya. Ni 3 ruas kan? Betul? 3 takak ni. Habis bukan sebatang tu. Ya, ambil yang ini je. Kalau dah rasa memang kita kena belajar yakin lah benda tu ya. Kapas tetap kering dan bersih. Maka dia tak ada darah. Maka itu jufuf. Maksudnya kering lah darah dia. Adik yang ni, kakak ni. Nanti dengar bagus kalau budak-budak ni. Kan itu yang anak-anak kita dekat asrama tu kan. Geng-geng dia apa semua. Asyik ada darah aja sepanjang masa. Tanya period. Tanya lagi seminggu lagi period. 2 minggu lagi period. 3 minggu sebulan period. Direct sebulan 2 bulan period. Bohong lah tu. Kalau direct macam tu ya. Tuan Haji ya. Kalau katakan isteri kita kata period dia bohong lah tu. Lebih pada sebulan tu. Dalam sebulan mesti ada waktu suci dia. Separuh boleh dikatakan period kalau panjang sangat, separuh lagi dia suci ya. Tapi dia bukan 15 hari ada period 15 hari suci. Dia bukan macam tu. Dia bukan macam tu. Tapi kecuali kalau memang dia ngam. Memang ada manusia yang 15 hari cukup. 15 hari di period dah. Sikit 15 hari pandai dia berhenti sendiri. Mungkin ada yang macam tu. Dan 15 hari lagi dia wajib bersuci. Wajib kok mana pun. Sebab wajib suci walaupun datang balik tu macam mana Ustazah? Baru 13 hari. Hari ke-13 datang baru 12 hari. Hari ke-13 datang balik. Kalau hari ke-13 datang balik, kena kenal istilah ini. Cuba sebut sama-sama, mencukupkan baki suci. Cuba sebut sama-sama. Kita kena mencukupkan baki suci. MBS, mencukupkan baki suci. Apa dia? Kita campur saja yang datang awal tadi kepada hari yang ke-13, 14, 15. Maksudnya 3 hari kita kena tarik ke depan. Drag masuk ke depan. Walaupun darah banyak. Ya, walaupun darah banyak. Kenapa macam tu Ustazah? Tak adalah, itu adalah istiqra' Imam Syafi'i kita. Kita ikut bos kita. Kita ikut mazhab kita. Jadi 3 hari tu yang ada tu maksudnya berkuranglah waktu period dia. Itulah maksudnya hari yang keempat tadi barulah dikira period dia yang pertama. Hari period dia yang pertama. Rasa bengong ke sekejap? Boleh ke pergi? Dia macam emek juga ni kok ni. Kira-kira dia. Kan? Tengok tak apa insya-Allah. Tengok jadual dia. Qassatul bayda, cairan putih seperti kapur yang keluar dari kemaluan wanita. Ada yang berpendapat qassah itu adunan tepung. Pendapat lain mengatakan qassah adalah cairan seperti benang putih, ya. Tak maaf ya kaum abah ayah ni ya, wanita ni dia discharge dia banyak benda. Discharge dia banyak benda lah. Dalam bentuk qassatul bayda, putih, cairannya putih selepas dia itulah. Macam mana pula nak bezakan keputihan apa semua? Ya, kalaupun dia keputihan yang keluar, pastikan dia tidak bercampur dengan warna-warna yang 5 tadilah. Sekalipun itu keputihan dia, ya. Okey. Baik, lagi isu yang berkaitan istihadah pula. Topik isu yang berkaitan dengan istihadah. Yang mana istihadah ini adalah darah yang keluar dari tempoh minimum 24 jam, ya. Dia darah keluar selepas putus haid. Ini semua istihadah. Ya, darah keluar semasa hamil pun. Mazhab Syafi'i je yang kata orang hamil ini memang
darah haid jika cukup sifat dia. Jika cukup 24 jam sehari semalam ataupun cukup 24 jam 15 hari 15 malam. Darah yang keluar antara dua pusingan haid di mana sucinya kurang daripada 15 hari, itu pun dia macam tadi saya dah sebut. Dia dua pusingan haid Jadi haid dia haid dia dah dia suci dia ada 13 hari. Hari ke-14 datang lagi, 15 datang lagi. 2 hari itu kita kena cukupkan jadi 15 hari. 15 hari dah habis tu kena solat juga ke 2 hari tadi? Kena solat. Ambil kaedah orang yang bersuci pada hari yang ke-14 dan hari yang ke-15. Okey, darah keluar semasa hamil kita dah sentuh, kena laju sikit Darah keluar selepas putus haid, putus haid. Okey, yang ni dengar ada juga ramai juga yang menopause Usia menopause seorang wanita mengikut kebiasaan keluarga dia. Kalau mak kita umur 52 di menopause dulu, mungkin kita pun akan follow dia lebih kurang sama macam itulah. Itu punya kajian sajalah. Lumrah usia menopause ialah 62 tahun. Okey, darah yang keluar selepas usia menopause dikira haid. Tengok tu. Poin yang ketiga tu dikira haid. Bukan ustazah kata. Ini adalah berdasarkan mazhab Syafi'i. Sekiranya menepati syaratnya. Apa syarat dia? Tengok yang 24 jam tu tadi. Sama ada sehari semalam ataupun 15 hari 15 malam. Okey? Jadi secara wanita yang benar-benar dikira menopause bila tiada haid selama 6 bulan. Ini teori je lah ni Okey, muzakarah haji ini penting ni. Saya nak ini penting Okey, darah yang keluar selepas putus haid bagi wanita yang telah tiada haid selama 6 bulan atau lebih dalam keadaan biasa dikira haid. Darah dikeluar selepas putus haid bagi wanita yang telah tiada haid, tak ada haid pun, dia dah ada balik, kira ada. Ini berdasarkan kepada pandangan Syafi'i. Jika wanita tersebut mengalami masalah seperti tak dapat melakukan tawaf rukun kerana terpaksa pulang ke Malaysia atau bertolak ke Madinah dan tiada pilihan, maka ia dikira sebagai darah istihadah dan ini bertaklid kepada pandangan Maliki, Hanafiyah dan Hanabilah. Okey. Sekiranya haid dia tak berhenti walaupun banyak, walaupun sikit, walaupun banyak. Ini orang yang menopause Okey, ini tajuk orang yang menopause. Orang yang menopause yang mana keluar balik darah dia. Okey, dah nak balik dari Malaysia. Tak berhenti. Dia tak payahlah ambil kaedah yang kata kena keliling, kena buat umrah juga tu. Yang kena dam seekor kambing tu. Dia tak payahlah ambil yang tu. Dia sebenarnya suci, bersih betul-betul dia punya darah. Balok betul-betul untuk orang yang menopause ni kan. Dan dia boleh bertawaf kerana apa? Kerana kita memakai pandangan daripada mazhab Maliki yang membenarkan orang yang menopause itu sebenarnya, dia mengatakan orang yang menopause itu sebenarnya darah istihadah. Mazhab lain kata darah istihadah. Jadi oleh kerana mazhab kita ni orang yang menopause, contohnya dia tak berhenti lagi darah dia walaupun banyak masa saat-saat nak balik tak perlu tunggu kuning ke apa ke, dia boleh je terus bertawaf. Ini kes menopause Kes menopause yang keluar darah dekat nak balik dah. Tapi sebelum tu dia tak boleh buat lagi awal-awal. Dekat nak balik baru boleh buat. Tadi kita jumpa juga kes dekat nak balik kalau kekuning-kuningan ada lagi. Betul tak? Dua benda. Dekat nak balik Okey. Ini bila lagi ni? 1440 Hijrah. Baru 6 tahun yang lepas. Baru 6 tahun yang lepas dibenarkan untuk yang menopause, kes menopause. Kalau tak, apa cerita sebelum 6 tahun yang dulu? Orang yang menopause ni datang balik haid dan tak berhenti walaupun saat-saat akhir. Dia seperti wanita yang kita kata yang perlu tunggulah sehingga bersih. Okey. Biasanya tambah hari je. Tak payah nak risau macam mana tak dapat ni nak balik. Kecuali memang tak ada tiket dah. Burn tiket dia. Bolehlah dia ambil atas pandangan bukan mazhab Syafi'i lah. Dia keliling juga Kaabah. Kalau orang yang bukan menopause ni, dia keliling juga Kaabah, dia berdosa dan dia kena minta ampun, tetapi dia dapat tawaf. Dia dapat bertawaf. Okey? Baik.
Okey, yang ini saya dah sentuh, juga. Okey, saya nak sentuh isu angin keluar daripada faraj ya. Wuduk terbatal apabila sesuatu keluar daripada kubur dan dubur. Ya. Okey, wuduk ni dia boleh terbatal. Okey, dia boleh terbatal apabila keluar sesuatu daripada kubur dan dubur. Biasanya angin keluar daripada dubur, namun demikian ada yang keluar daripada kubur. Okey, secara sahnya memang wuduk seorang itu boleh terbatal kecuali dia ini sentiasa saja terkentut faraj dia. Keluar saja sepanjang masa. Setakat mana nak kata dia dikatakan orang yang daimul hadas, iaitu apabila dia nak solat tak habis solat dia. Katakan kalau solat maghrib tak habis 3 waktu, nak masuk yang kedua terkentut balik ya, ataupun itu balik, asal aja ambil air wuduk sejuk sikit memang dia akan kentut vagina ataupun kentut faraj tadi kan. Okey, itu yang kes macam orang yang daimul hadas. Okey, dia boleh ambil kategori itu. Ataupun orang yang daimul hadas, dia sekejap dia terkencing. Mungkin dia tak sihat dalam banyak hari dah tak sihat, batuk, terkencing, itu pun dalam keadaan dia masyaqqah. Baik, angin yang keluar daripada kemaluan hadapan ya, dia tak kira lelaki ataupun perempuan. Kalau bila keluar je dari saluran kencing atau kubur, lelaki atau perempuan, batal wuduk. Angin yang keluar daripada rahim pun, daripada dalam saluran peranakan, itu juga batal wuduk. Angin yang tidak keluar daripada permukaan faraj dan hanya berada dalam saja, mungkin dia terkepung je dalam, tetapi tak keluar pun. Okey, itu tak batal. Dia sana duduk main-main, ke sana kemari, tetapi dia tak meletup lagi keluar ya. Tak apa lagi. Okey, itu tak payah, itu tak batal wuduk. Jadi kena yakin. Bunyi di keluar permukaan faraj kerana pergerakan otot faraj, pelupuk macam tu saja, ada bunyi, tapi bukan daripada zruk daripada dalam itu pun tidak membatalkan wuduk. Boleh tak? Rasanya boleh beza kok. Tuan badan tu boleh beza. Okey, baik. Jadi dia dah bagi tahu dah macam ni kan. Okey, isu lain yang berkaitan dengan keputihan ataupun rutubatul faraj, dia terbagi kepada 2 ya. Keluar daripada batin faraj berbentuk hingus lendir adalah najis dan membatalkan wuduk. Dikira discharge je daripada dalam rahim kita, keluar ya. Keluar itu walaupun kalau dia ada yang keluar, walaupun dia bukan waktu period pun, dia keluar daripada macam keputihan, mungkin ada sikit warna kekuning-kuningan, itu mungkin bakteria ya, bukan period. Itu kena pandai beza juga, period dah ni. Tapi kalau bukan, dia memang patutnya aku tak datang lagi pada masa ni. Tapi kalau datang pada masa tu, maka dikira period lah. Kalau besok ada lagi, lusa ada lagi ya. Okey, baik, keluar daripada batin faraj berbentuk ni. Okey, keluar daripada zahir faraj pula. Batin tu daripada dalam, barulah batal wuduk. Sebab apa? Sebab dah bercampur dengan saluran air kencing kita, kotornya kat situlah. Logiknya kotor dia. Kalau dia keluar daripada permukaan faraj, sudah pernah ada juga yang call ustazah tanya. Okey, ustazah sendiri, ustazah sama ustazah ya. Dia tak confident, dia tak dia tak itu. Dia kata apa istilah dia kata kita nak kata apa yang macam lendir-lendir, macam bukan macam basah-basah daripada luar permukaan faraj tu, itu namanya rutubatul faraj. Dia basah, dia macam air liuk kita waktu kita berpuasa yang dia tak berhenti, dia tak batal. Dia keluar permukaan. Biasa perempuan ni perkara-perkara begitu dia memang dia sihatlah ya. Okey. Dia tak kering apa semua, dia tak membatalkan wuduk. Jadi zahir faraj ialah kawasan luar tu. Kawasan luar yang ketika mencangkung dan wajib dibasuh semasa istinja dan mandi wajib. Batin faraj ialah bahagian faraj yang tidak wajib dibasuh ketika mandi wajib dan istinja, iaitu bahagian dalaman rongga faraj. Itu kena pandai beza. Maksudnya batin faraj tu kalau kita mandi wajib tak payahlah sampai nak jolok sampai ke dalam
apa sangat kan. Sekadar seluas jari saja kita ambil kalau ada sakit baki keluar darah lama apa semua untuk kita bersihkan ya. Okey, baik. Jadi keputihan tubal faraj ni dikata secara ringkasnya, wanita yang keluar keputihan semasa tawaf batal tawaf dia. So macam mana kita nak, ini kaedah dia tak ada kat sini lah ni. Okey, kaedah yang boleh kita guna pakai, boleh baca nombor 4 tu. Bagi mengelakkan rasa was-was jemaah haji ataupun jemaah umrah kita, dia sebenarnya haji untuk umrah juga boleh okey, boleh menyempal dengan kapas ataupun menggunakan mensyuakab. Apabila menyempal kapas, okey, cuba bayangkan, maksudnya boleh praktis balik nanti. Okey, kita ambil tisu, lepas tu kita lipat sikit sikit lebih kurang semuat untuk kita masukkan dalam faraj lah lebih kurang macam tu. Lepas tu sempal, lepas tu letak pad, letak pula pad atas luar dalam kita. Lepas tu pakailah, pakai ketat. Dan apabila kalau keluar juga, dia tidak akan keluar meleleh. Jangan keluar meleleh daripada lubang faraj tu ataupun lubang kapas tu yang kita dah masukkan tu, ataupun tisu tu tadi. Kalau keluar meleleh bermakna dia dah keluarlah daripada takungan tu. Kalau dia selagi dia tak keluar, dia akan duduk di atas, di dalam faraj kita, yang mana tak boleh kita nak declare itu dah keluar. Maksudnya tak batal lah. Kalau kes-kes yang banyak sangat lah, yang banyak sangat. Kalau ada ubat tertentu boleh mengeringkan apa semua dan tidak memudaratkan kita, kalau nak guna tak ada masalah. Dan menstrual cup ni mungkin pakai cup lah. Mungkin boleh search lah dalam image, dalam telefon tu banyak lah. Biasanya kalau orang yang pakai ni, setengah orang kalau dia biasa pakai, dia pakai lah. Okey, baik. Cara berwuduk daimul hadas. Okey, baik. Saya nak ambil yang penting. Yang penting berkaitan orang yang daimul hadas ni ialah, tadi saya ada sebut juga, takut tak ingat. Okey, sahaja aku mengangkat air wuduk kerana Allah Ta'ala. Bukan sahaja aku mengangkat hadas kecil. Sebab tak terangkat hadas dia kerana dia dah berhadas. Orang yang daimul hadas ni contohnya period dia tak berhenti, istihadah, dia kencing tak tus, ataupun kentuk faraj dia tu tak kira siang malam memang keluar lah, tak habis satu solat lagi dia dah out dah. Itu boleh, itu maksudnya kita nak kena faham jugalah tu. Okey, baik. Resolusi muzakarah haji. Baik, jemaah haji yang mengalami daimul hadas, dia boleh ambil pandangan mazhab Maliki, iaitu bersih najis dan boleh ambil wuduk sebelum waktu solat, meneruskan solat dengan wuduk yang sama selagi ia tak terbatal. Dan yang ketiga, memperbaharui wuduk itu adalah sunat saja. Adakah dalam kalangan wanita agak-agak berada dalam kategori daimul hadas? Ada tak? Masa sekarang ni dia mungkin tak ada lagi. Takut bila sampai sana dia jadi ada. Wallah, na'udzubillah lah. Na'udzubillah. Sebab bila dah sampai sana ada yang injured, ada yang itu, kita na'udzubillah benda tu berlaku dalam kumpulan kita lah. Okey, orang yang daimul hadas, ini betul. Okey. Tengok kat situ berapa hijrah tu. Baru saja lagi 144 hijrah. Bermakna 3-4 tahun yang lepas. Betul tak? Haji 3-4 tahun yang lepas. Orang yang daimul hadas, ni untungnya yang datang kursus ni haji, tuan-puan yang datang kursus ni untung. Kalau dia tak datang kursus, dah tahu tak ni? Tak tahu tak tahu. Baik, daimul hadas, orang yang daimul hadas, mungkin kita bawa mak kita bawa ayah kita yang uzur. Okey, dia dah boleh ambil air wuduk sebelum masuk waktu. Okey, faham tak? Sebelum masuk waktu, katakan nak pergi zuhur, jadi sebelum masuk waktu zuhur, dia dah boleh ambil air wuduk dan boleh dah masuk ke dalam masjid awal. Okey. Kalau sebelum ni kalau sebelum diberi keputusan resolusi muzakarah haji ni, dia kena tunggu masuk waktu dulu. Beza. Selepas masuk waktu baru dia kena ambil. Tetapi sekarang ni lah, dah 3-4 tahun ni, orang yang daimul hadas saja. Orang yang tak ada daimul hadas ni tak ada masalah lah. Anytime jadi boleh ambil air solat kan.
Tetapi orang yang daimul hadas dia boleh ambil awal, baru dia turun pergi masuk masjid. Dan dia boleh pakai air solat dia itu sehingga tak terbatal oleh perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan solat yang lain. Kalau dia kentut, dia kencing apa semua tu, tak boleh lah. Kecuali dia memang daimul hadas di atas kes kencing tak tus tadi. Okey. Dan lepas tu dia boleh meneruskan solat wuduk, pakai wuduk yang sama sehingga terbatal. Kalau dia daripada zuhur dia boleh bertahan sampai asar, sampai maghrib dia boleh pakai yang itu. Kalau daimul hadas sebelum kita tahu muzakarah ini, dia kena solat sunat saja sikit. Lepas tu masuk waktu asar dia kena ambil air wuduk yang baru. Ya, faham tak? Dia kena ambil air wuduk yang baru. Tetapi yang ini tak perlu. Tak perlu. Ni untuk orang daimul hadas ni, jangan bertukar pula. Kan dia ingatkan dia pula kan. Okey, yang kes daimul hadas saja. Dan memperbaharui wuduk itu adalah sunat. Dia rasa tak sedap ke apa ke, bolehlah dipakai. Okey. Baik, niat wuduk daimul hadas. Ustazah dah bagi tahu dah, saja aku ambil wuduk kerana Allah Taala. Isu berkaitan pil. Okey, sikit lagi. Isu berkaitan pil. Okey. Baik, harus ya. Ramai juga yang tanya, hukumnya apa dia? Harus. Kalau nak ambil, kalau setakat kalau dia nak atur kitaran haid, dia kena ambil awal. Beberapa bulan awal supaya regular haid itu dia tak berhenti, dia akan berhenti waktu yang kita nak. Okey. Jadi satu lagi, dia tak disyaratkan sebenarnya kalau musim haji apa ni semua sebenarnya lalui je apa yang ada. Tapi kalau ada yang nak cuba tak ada masalah asalkan tak memudaratkan badan dia lah. Tahan darah haid dengan makan ubat ya. Itu pun boleh. Tidak digalakkan kepada wanita yang tidak mempunyai masalah berkaitan kitaran haid. Saja-saja nak makan je tak payahlah. Kadang-kadang lebih drag lagi. Lebih banyak lagi keluar. Saja-saja je nak makan apa semua. Kalau aku makan ni lagi okey tak keluar. Jangan. Jangan. Yang makan itu biasanya akan keluar. Yang makan itu biasanya akan keluar. Kalau tak payah buat tak tahu je. Tak ada apa pun insya-Allah. Okey, perhatian segala masalah Islam ni apa semua. Okey, tak ada masalah apa. Okey, isu lain-lain lagi. Okey, kalau adalah isu-isu ini baik haji ataupun umrah ya, pilihan satu dia boleh mohon tunda tarikh penerbangan pulang daripada pihak travel. Ataupun kalau dia pergi dengan tabung haji lah. Dia buat tawaf juga pilihan yang kedua. Kalau ada juga darah, dia buat tawaf sekiranya ada nakak. Tadi kan kita dah belajar kan, ada nakak kita boleh pergi je. Yang ketiga, ambil pandangan yang kata kuning dan keruh itu bukan haid. Itu di hujung-hujung dekat nak balik. Ya. Okey. Baik. Okey, dam ihsar. Dia melakukan dam ihsar. Maksudnya dia keluar daripada ihram apa semua itulah. Okey, yang kelima, bertaklid kepada mazhab Hanafi yang mengharuskan perempuan haid melaksanakan tawaf hifadah. Maksudnya dia boleh buat je tawaf tu. Tetapi hajinya selesai ataupun umrahnya selesai. Kalau haji dia kena bayar dam seekor unta, kalau umrah dia kena bayar dam seekor kambing. Haji tu dia besar sikit kan. Okey. Jadi ini tak perlu, tak berkait. Okey. Tapi kalau wanita yang memang diuji ada haid dekat sana, tak payah sedih. Okey, dia boleh buat lagi. Okey, kalau dia dalam keadaan haid dia boleh buat sa'i. Kalau dia memang tawaf pun tak boleh, apa semua dia boleh masuk kawasan sa'i. Nak tengok juga Kaabah. Dah banyak hari duduk tak tengok-tengok lagi rupa Kaabah dah pertama kali. Okey, dia boleh cari laluan tu tak susahlah, follow je lah kawan-kawan yang tahu ataupun tanya-tanya Pak Arab apa semua nak lalu kok tempat mas'ah, tempat sa'i. Okey, lalu kok belakang apa semua, okey boleh masuk dalam, boleh tengok. Boleh tengok ada tempat dia pergi, boleh duduk dengan antara sofa dengan marwah, boleh nampak di tempat sofa tu. Okey. Baik, dia boleh ni semua dia boleh buat lah. Dia nak mandi sunat apa semua dia boleh buat. Dia bergunting kalau melibatkan tawaf dia dah lepas dia boleh buat juga. Okey, nak zikir apa semua dia boleh buat. Cuma dia tak boleh lah kita kata
baca Quran apa ya. Okey, baik. Larangan ketika haid, dia tak boleh baca Quran, sentuh Quran. Berada dalam Masjidil Haram tak boleh, tetapi di tempat sa'i itu dibolehkan. Ya, sa'i saja boleh. Nak pergi saja nak pergi kat tu apa semua tak boleh ya. Dia tak boleh puasa, dia tak boleh bersetubuh apa semua itulah. Okey, baik. Okey. Yang ini tolong snack. Tolong snack supaya tandalah. Tandalah. Bagi memudahkan pembimbing selesaikan masalah haid. Sebab kalau orang yang ada masalah haid ni, ustaz akan tanya, hari yang first dulu datang bila? Waktu mana datang haid? Okey, hari dan masa dia berhenti pula tu bila? Warna dan sifat darah setiap hari-hari yang datang itu macam mana? Ada haid yang sebelum ni macam mana? Suci bulan sebelum pula macam mana? Inilah antara-antara yang yang ustazah akan tanyalah benda-benda yang berkait. Kalau biasanya kalau boleh tanda dalam kalender, insya-Allah. Okey, ada apa nak tanya tak? Boleh. Ya, ada nak tanya tak apa sikit lagi? Haji, tuan, ada ke nak tanya? Boleh ke? Boleh tak nak tanya? Boleh. Masalah orang perempuan kan. Tak perlu tahu ke macam mana ada. Setakat ni dah tak ada. Kalau tak ada apa, Ustazah nak tawakuflah dulu ya. Boleh ya? Okey, setakat ni saja. Okey. Kalau ada apa-apa bolehlah sekejap, nanti kita tak boleh lebih daripada pukul. Inilah sebab nanti orang nak solat. Okey. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada Ustazah sendiri. Okey, sama-sama kita baca tasbih kafarah dan surah Al-As ya. Okey, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.